Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Semua boleh duduk? Terima kasih cikgu. Semua sihat ke hari ni? Sihat. Cuti hari tu kamu semua pergi mana? Balik kampung. Di kampung? Dekat rumah je? Kat rumah je? Pulau Pangkor cikgu. Wow, Pulau Pangkor. Saya pun tak pernah pergi lagi. Semua dah makan? Dah. Okey, jadi kamu semua dah bersedia ke nak mulakan pembelajaran kita hari ni? Sedia cikgu. Okey, kalau sedia, hari ni cikgu ada teka-teki. Dalam beg ni cikgu ada letakkan barang. Barang, dan cikgu nak salah seorang daripada kamu datang ke hadapan dan teka apa barang yang cikgu bawa ni. Apa ni? Boleh? Boleh. Siapa yang suka rela? Amalia. Sedih-sedih. Cepat-cepat, siapa yang suka rela? Syafika. Saya suka rela. Ada hadiah, okey. Saya pergi depan juga. Tak apalah, saya tahu pergi datang depan. Silakan. Okey, dalam dia clue dia adalah cikgu akan bawa barang ni bila cikgu pergi bercuti. Ya Maria, cuba kamu. Jangan tengok. Jangan tengok Maria. Kamu dah nampak ke? Tak, saya tak nampak lagi. Okey, halal. Kamu just kamu hanya masukkan tangan dan kamu bagi tahu apa yang kamu rasa. Tak payah ambil kan? Tak payah ambil. Kamu bagi tahu apa yang kamu rasa dekat kawan. Macam mana bentuk dia, macam mana ni? Saya rasa dia ada bentuk bulat. Lepas tu bentuk apa tu panjang sikit. Panjang. Panjang. Macam mana dia keras ke lembut ke? Dia keras. Dia keras. Semua boleh teka ke apa? Cuba teka. Sama-sama teka. Kalau kawan-kawan tak boleh jawab, maknanya yang dia tak pandai ni lah. Tak pandai nak beritahu sifat dia macam mana. Cuba teka apa? Batik berbincang. Mana pandai dia ni? Cepat-cepat siapa? Cuba teka. itu cikgu. Satu lagi clue. Cikgu akan guna bila cikgu panas. Kipas. Betul Syafika, betul. Kipas. Amalia boleh duduk. Cikgu kipas besar tu. Ni, cikgu bawa kipas ni. Bila cikgu panas, cikgu buka kan. Okay, kalau kita tengok sini, dia bahagian atas ni, betul Amalia beritahu, dia berbentuk bulat. Bawah ni berbentuk panjang dan silinder kan. Okey, kalau kita tengok dalam kelas ni, kamu nampak apa? Macam kelas ni, bersih ke kotor? Bersih. Warna apa je ada dalam kelas ni? Warna putih. Apa lagi ada? Coklat. Coklat. Cikgu pakai baju warna apa hari ni? Merah jambu. Warna apa ni? Salmon. Okey. Salmon. Okey, memandang Amalia. Apa ni? Sekali di depan, cikgu bagi hadiah. Okey, Amalia, cikgu nak tanya. Bila cikgu bagi hadiah ni, perasaan kamu rasa macam mana? Saya rasa gembira cikgu. Gembira. Yang lain? Sedih. Dia hasad dengki ke? Kesannya tak datang depan kan? Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu bagi tahu tadi, kamu rasa kita akan belajar perkenaan apa ni? Sifat. Apa lagi? Warna. Warna. Adjektif Amalia, betul lah. Kenapa Syafika? Tak ada apa-apa laju sangat Amalia. Laju? Saya tengah fikir dah Amalia dah kata dulu. Okey, betul tu. Kita akan belajar berkenaan dengan kata adjektif. Sekejap ya. Cikgu kata adjektif tu apa? Ni kita nak tengok ni, kejap lagi. Kita akan belajar. Amalia makan cikgu. Ni dah betul, cikgu. Jangan makan lagi Amalia. Sekejap lagi kita rehat. Kita akan belajar berkenaan dengan kata adjektif. Bercuti ke Pantai Timur tema kita. Sebab tu cikgu kata tadi, siapa pernah pergi bercuti? Siapa kamu pergi mana cuti hari tu? Pantai Timur. Pantai Timur ni negeri mana? Faham. Negeri mana lagi? Kelantan, Terengganu. Okey. Mari kita lihat yang pertama, definisi kata adjektif.
kata adjektif ni ialah kata yang digunakan untuk menyatakan keadaan atau sifat sesuatu kata nama. Ia boleh didahului atau diikuti dengan kata penguat seperti sangat, amat, sungguh, terlalu dan sebagainya. Okey, contohnya adalah kata sifat kan. Sifat dia tadi macam Bulat. Tadi bulat, keras. Dan ini juga sangat kata penguat sangat amat keras, amat keras sungguh gitu. Seterusnya, okey, jenis kata adjektif. Kamu rasa kita ada berapa kata adjektif jenis ni? 7. Okey. 8. Amalia? 9 cikgu. Betul. Amalia bagus. Dia memang saya target kamu. Okey. Kita ada 9, tapi hari ni kita akan belajar 4 kata adjektif saja. Mari kita tengok apa je kata adjektif yang kita akan belajar hari ni, iaitu kata adjektif warna. Macam tadi, warna, cikgu pakai warna apa? Merah jambu. Cikgu pakai warna merah. Bentuk. Contoh dia tadi bentuk bulat, kan? Seterusnya, perasaan. Perasaan macam Amalia gembira tadi dapat cikgu bagi hadiah. Dan yang terakhir adalah waktu. Okay, mari kita tengok persatu persatu. Okey, kata adjektif warna menerangkan warna sebagai unsur keterangan. Contohnya warna merah. Contoh ayat warna merah adalah buah delima yang dibeli oleh ibu untuk dibawa ke rumah kakaknya adalah berwarna merah. Ni warna merah ni, kalau siapa tak kenal, sama dengan baju cikgu. Okay. Warna biru pula adalah contoh ayat. Contoh ayatnya adalah laut yang berwarna biru itu sungguh tenang, sungguh cantik. Seterusnya adalah warna kuning. Kamu semua lapar ke? Ni tengok warna kuning. Lapar. Kuning ni bukan jeruk tepung. Di kedai itu berwarna kuning. Okey, seterusnya adalah kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk ni membawa maksud berupa bentuk sebagai unsur keterangan. Okey, bola ni berbentuk bulat tadi. Okey, contoh ayatnya, Ali menendang bola yang bulat itu sehingga dapat menjadikan gol. Seterusnya lurus. Perjalanan saya dan keluarga ke Kelantan hanya melalui jalan yang lurus. Yang terakhir adalah segitiga. Segitiga adalah ibu menyiapkan sandwich berbentuk segitiga untuk dibawa bekal ke mana? Sekolah. Betul, ke sekolah. Seterusnya kata adjektif yang keempat, jenis keempat adalah kata adjektif perasaan. Kata adjektif ni membawa maksud konsep perasaan sebagai penyerang kata nama diikuti oleh kata sendi nama. Okey, contohnya marah. Siapa boleh buat ayat marah? Salimilah. Jangan. Saya berasa marah. Sangat marah tadi ada kata keluar kan? Sangat marah. Saya sangat marah kerana adik memecahkan pinggang yang telah disusun rapi. Betul pandai. Apa yang belajar saya juga. Contoh yang kedua, sedih. Saya amat sedih kerana hari ini terdapat kejadian yang tidak diingini berlaku. Contoh. Dan yang gembira, Amalia lah. Saya nak suruh Amalia lah buat ayat gembira sebab Amalia kan gembira hari ni. Saya berasa sangat gembira kerana cikgu Janan telah memberi saya makanan. Okey, dan jenis kata adjektif yang terakhir adalah adjektif waktu. Okey, kalau waktu ni dia menerangkan konsep masa sebagai unsur keterangan.
Contohnya, saya lewat ke sekolah kerana tertinggal bas. Contoh Seri tadi, datang lambat ke kelas kerana tertinggal bas kan. Cepat. Okey, saya nak Seri lah buat cepat ni, ayat cepat ni. Boleh? Tak apa, duduk je. Ali berlari dengan sangat cepat kerana dikejar anjing. Oh, okey, betul-betul. Okey, wow. Okey, jangan sampai Syafiqah mangsa ni. Okey, untuk lama, ayat lama adalah kami mengambil masa yang lama untuk ke Terengganu. Sebab kita dalam skop Pantai Timur kan. Okey, jadi berdasarkan keempat-empat ni, cikgu nak kita imbas balik apa yang kita belajar. Kita belajar berapa kata adjektif tadi? 4. Ada adjektif apa? Jenis apa? Warna. Waktu. Bentuk. Perasaan. Okey. Cikgu nak setiap seorang bagi tahu. Contohnya Syafiqah, cikgu nak kamu terangkan apa yang okey, sabar cikgu nak tutup dulu. Takut orang meniru kan? Takut meniru. Okey, cikgu nak kamu terangkan bentuk Syafiqah. Apa? Okey, apa yang kamu faham dalam bentuk dan apa contoh dia? Bentuk tu untuk menunjukkan keterangan. Contoh dia tadi bentuk bulat ataupun hujung. Okey, contoh bentuk ni senang je kita nak tengok. Contoh bincang ya. Ni kita tengok ni. Bentuk dia macam mana? Segi empat. Dan macam bila kita tengok ni, kita memang jelas nampak dia berbentuk macam mana. Dia keras ataupun berbentuk. Dan saya nak Salini bagi tahu perasaan. Apa yang dimaksudkan dengan kata adjektif perasaan ni dan contoh dia. 2 contoh. Kata adjektif perasaan ni dia menerangkan emosi. Emosi, betul. Contohnya marah dan Gembira, betul. Kata jenis ni perasaan yang ada dalam diri kita. Contoh kalau kita sedih, jadi kita akan dapat beza lah. Misalnya bila kita gembira kan. Okey, seterusnya yang ketiga adalah cikgu nak suruh Seri bagi tahu apa kata adjektif warna. Adjektif warna tu untuk menerangkan warna sesuatu benda atau apa sahajalah. Betul. Contoh dia ada banyak, biru laut, warna laut, warna betul. kuning. Contoh ayatnya pipi ada yang menjadi merah kerana rasa malu. Oh wow, siap bagi ayat. Terima kasih juga. Warna paling mudah lah bagi saya. Sebab kat mana-mana pun, dalam ni pun pelbagai jenis warna yang kita dapat tahu kan. Dan yang tak api Amalia, kata adjektif apa? Satu lagi. Kata adjektif waktu. Okey Amalia, apa yang kamu faham berkenaan dengan kata adjektif waktu? Kata adjektif waktu ni untuk menerangkan waktu cikgu. Contoh dia? Contohnya cepat, Lama, betul. Dia menyebabkan masa kita lah. Contoh, kita terlewat ke, kita nak cepat ke dan sebagainya. Okey, berdasarkan semua ni, cikgu rasa kamu semua dah faham ni, betul? Jadi cikgu nak buat aktiviti kumpulan dan kita akan buat ayat lah berkenaan dengan ni. Sini cikgu dah bahagikan 4 kertas ni. Kamu semua boleh ambil untuk bahagikan kumpulan lah. Kita dapatkan kumpulan mana? Ambil satu. Ya. Okey, kamu semua boleh buka. Dapat? Siapa yang dapat nombor genap? Saya. Oh, dah ada. Oh, nombor ganjil. Ya, saya. Okey, Amalia. Ganjil. Okey, Amalia dengan Salimi satu kumpulan dan Seri dan Syafiqah satu kumpulan. Tak apa, boleh duduk depan-depan. Okey. Mandakan kamu dah dapat nombor ganjil kan? Jadi, okey, nombor ganjil dan nombor genap. Okey, dalam ni boleh cikgu pincang kejap. Okey, dalam ni cikgu ada letakkan empat kertas ni
Okey, dalam kertas ni ada kamu kena tulis nama dan perkataan ni cikgu dah bagi. Perkataan apa? Contoh ni teruja. Boleh? Nanti kamu kena tulis ayat, satu ayat lengkap, tapi berkaitan dengan tema kamu bercuti ke Pantai Timur. Boleh? Boleh. Okey. Nanti tulis dah kamu kena berbincang. Cikgu bagi masa. Sekejap, cikgu nak buka masa. Okey, semua boleh mula sekarang. Kena bincang ya, kena bincang. Boleh? Boleh. Pastikan ayat gramatis dan betul. Ingat tema kita, tema bercuti ke Pantai Timur. Tengok perkataan apa yang kamu semua dapat. Kena berbincang. Kalau tak berbincang, cikgu tahu nak juga markah. Boleh? Ni adjektif apa ni? Tengok betul-betul, tengok betul-betul jenis mana? Dia tu teruja mana? Teruju mana? Ya. Cikgu dah. Cewa saya. Ada saya masuk. Ya, betul-betul. Di mana? Susah ke? Senang je. Amalia ada susahkan. Kena fokus buat yang ni. Kumpulan ni boleh buat? Boleh. Bagi saya kau ayat lagi tu. Wah. Saya setengah ayat lagi. Takkanlah. Kita kena kejap lagi. Betul tak apa yang buat ya? Ingat kena ayat gramatis, ayat kumpulan mana yang paling betul dan dapat markah. Tapi kalau ada yang buat salah, kena tolaklah satu markah. Amalia ni betul. Amalia ni. Cepat-cepat siapkan. Dah siap cikgu. Dah siap? Dah siap, Tinggal berapa cikgu. minit? Berapa saat je lagi ni? Tapi dah Dah set semak untuk kali terakhir. Dah. Dah cikgu. Dah tinggal kita 40 minit lagi. 40 minit, 40 saat lagi. Kerja Amalia. Aduh, Amalia nak rehat dah jadi ni, tak sabar. Ya cikgu. Okay, 25 saat.
5, 4, 3, 2, 1. Habis. Okey, jadi kamu semua dah siap kan? Dah cikgu. Masa kamu tengah jawab tu, cikgu pun sempat dah sampai ni. Kat sini, nampak? Nampak cikgu. Di sini, dia ada 4 bag bagasi, iaitu yang terdiri daripada warna, bentuk, perasaan dan waktu. Okey, kan tadi cikgu ada bagi tahu dekat kertas ni ada perkataan kan? Betul. Jadi, cikgu nak kamu buka buka benda ni dan tampal di hadapan ikut kategori. Cikgu nak kumpulan 1 dulu. Datang ke depan dan tampal di sini. Mengikut kategori kata adjektif. Dah? Siap cikgu. Okey, terima kasih. Kumpulan 1, kumpulan 2 pula. Baca betul-betul. Okey, terima kasih kumpulan 2. Okey, jadi kita akan semak sama-sama. Untuk kata adjektif warna, perkataan dia biru, betul tak? Betul. Amalia buat ni betul. Okey, contoh ayat ni adalah tema pakaian kami berwarna biru semasa bersia-sia di pantai Terengganu. Betul ke tak? Betul. Betul ayat dia, tapi tak ada noktah. Amalia tak ada noktah di sini. Salah cikgu. Kena tahu tak satu markah. Okey, tahu tak satu markah untuk ni. Untuk Amalia kumpulan 1. Jadi, tulis kumpulan 1. Kumpulan 2. Tahu tak satu markah. Okey, untuk yang kedua adalah perkataan dia hijau. Betul? Kami sekeluarga pergi bercuti ke Terengganu dengan menaiki kereta berwarna hijau. Betul ke tak? Betul. Okey, untuk bentuk perkataan dia adalah segi 4. Betul? Betul. Ibu membuat roti telur yang berbentuk segi 4 sebagai bekal ketika berkelah di pulau perhentian. Betul? Betul. Okey. Ni Amalia buat perkataan ni adalah bujur. Okey, betul bujur. Ibu membeli bangkok berbentuk bujur di pasar Payang Terengganu. Betul. Tak ada titik juga. Tak lagi mana Ada titik. Kalau tu markah. Okey, ni untuk cikgu dah kata tadi kena ayat lengkap kan? Okey, Salimi. Okey, Salimi perasaan teruja, betul. Saya sangat teruja kerana ayah membawa kami bercuti di Terengganu. Betul. Okey, betul. Syamika perkataan rindu, betul. Perasaan kan? Saya pulang ke kampung di Kelantan kerana rindu akan nenek. Betul ke tak? Betul. Okey, bagus kumpulan 2 ni. Satu lagi, penentuan. Okey, Salimi perkataan pantas untuk waktu, betul. Apa ni? Waktu. Apa? Waktu. Waktu. Okey, waktu berlalu sangat pantas semasa bercuti di Terengganu. Okey, betul. Okey, untuk Syafika perkataan lewat. Saya tiba lewat di Terengganu akibat kerosakan bas. Okey, betul. Okey, jadi kalau kita dapat simpulkan di sini, kumpulan 1 yang banyak kena korang markah sebab
Dia tolak Amalia. Sebab Amalia tak letak titik. Okey. Jadi berdasarkan semua ni, cikgu rasa semua dah faham. Amalia pun dah faham. Cuma Amalia lupa letak titik je. Penggunaan perkataan kata adjektif dalam ayat tu pun dah betul dah. Cikgu anggap kamu semua dah faham. Jadi cikgu nak di sini ada kad refleksi. Cikgu nak kamu tulis nama, apa yang saya pelajari hari ini, tarikh dan tahap kefahaman kamu. Boleh? Yang tahap kefahaman ni kamu tanda betul betul je. Cikgu bagi masa 3 minit je dah. Wah, cantiknya cikgu. Kita akan bercuti di kad refleksi kita akan bercuti. Pantai Timur. Sekejap tunggu sikit lagi kawan. Semua dah siap ke? Dah. Okey, jadi cikgu nak wakil saja yang baca. 2 orang baca. Apa yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang nak baca? Ya. Sedih. Syawika dah tak sabar nak balik. Apa yang saya belajar hari ini ialah kata adjektif dan 4 jenisnya, iaitu adjektif bentuk, perasaan, warna dan waktu. Dan waktu. Okey, siapa seorang lagi? Amalia lah, Amalia. Amalia lah. Saya tak payah baca. Hari ini saya dapat belajar 4 jenis adjektif, warna, waktu, bentuk, perasaan. Lepas tu saya juga dapat belajar untuk membina ayat bagi setiap jenis adjektif. Okey. Saya rasa kamu semua faham dan cikgu pujilah semangat kamu hari ini. Terima kasih sebab kamu fokus dalam kelas. Nanti lain kita belajar topik lain lagi. Suka tak kita belajar macam ni? Suka. Bagus, cikgu pungut dulu ya. Cikgu ambil dulu. Maaf. Boleh. Okay, jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap balik ni kamu akan kena kaji lagi sebab topik ni pun penting untuk peperiksaan nanti, sebab nanti bulan depan kita ada peperiksaan kan. Cikgu harap kamu faham. Itu sahajalah kelas kita hari ini. Okey. Panai. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih semua. Bye.